Yang mana satu betul mengenai keluk permintaan? Keluk permintaan macam mana korang? Ingat tak macam mana rupa keluk tu? Macam ni. Dia turun bukit macam ni. Kalau dia ada satu keluk sahaja, adakah perubahan harga menyebabkan berlaku pergerakan titik di atas keluk yang sama? Betul tak? Ni kita panggil apa ni? Kalau satu keluk je, kita panggil perubahan dalam kuantiti diminta. Dalam bahasa Inggeris kita panggil change in quantity demanded. Okey, betul tak dia melibatkan pergerakan titik? Yes, betul. Dia memang kalau satu keluk je, penentu permintaan yang terlibat adalah harga barang itu. Harga barang tu yang menyebabkan permintaan tu naik ataupun turun. Okey, saya bagi contoh ini kan paksi harga kan. Lepas tu yang ini pula paksi kuantiti. Katakanlah titik A ni kuantiti dia 10. Harga dia 5. Okey, lepas tu daripada titik A dia bergerak ke titik B. Titik B ni pula kuantiti dia 5, harga dia 7. So kat sini kita dah tahu dah. Kalau titik tu bergerak daripada A ke B, kuantiti dia berkurang sebab harga naik. Dia melibatkan hukum permintaan, di mana kuantiti akan berkurang kalau harga barang naik. Okey, so betul lah dia melibatkan pergerakan titik harga, perubahan harga. Harga tu yang menyebabkan pergerakan titik. Okey, itu betul. Jawapan dia A. Tapi kita tengok yang lain. Kenapa salah? Perubahan kuantiti diminta menyebabkan peralihan keluk ke kanan. Okey, kalau peralihan keluk ni, dia melibatkan dua keluk macam ni. Dua keluk. So, keluk ni dia boleh beralih ke kanan ataupun beralih ke kiri. Yang ni kan, kita panggil perubahan permintaan, bukan perubahan dalam kuantiti diminta, sebab tu salah. Okey, C kenapa salah? Sebab dia kata keluk permintaan mencerun ke bawah dari kanan ke kiri. Sebab tu salah. Sepatutnya dari kiri ke kanan, terbalik. Okey, D kenapa salah? Sebab dia tulis keluk menunjukkan hubungan yang positif. Sepatutnya hubungan yang negatif kalau keluk permintaan. That's why jawapan dia adalah A.